Markas Wilayah Laut 3, Mawila 3. 1. Sejarah ringkas. Markas Wilayah Laut 3, Mawila 3, ditubuhkan pada tahun 2009 di Bukit Malut, Langkawi. Penubuhan ini bertujuan memperkukuh kehadiran TLDM di kawasan barat laut Semenanjung Malaysia, khususnya di perairan strategik Selat Melaka dan Laut Andaman. Kawasan ini merupakan laluan perkapalan yang sibuk dan penting bagi perdagangan negara serta keselamatan maritim. 2. Fakta utama. Lokasi, Bukit Malut, Langkawi, Kedah. Ditubuhkan, 2009. Wilayah tanggungjawab, perairan barat laut Semenanjung Malaysia, termasuk Selat Melaka dan Laut Andaman. Objektif strategi, memperkukuh kawalan keselamatan maritim dan meningkatkan kerjasama dengan agensi kerajaan lain di kawasan utara Semenanjung. 3. Peranan utama. Mengawal dan menyelaras operasi maritim TLDM di kawasan barat laut Semenanjung Malaysia. Memastikan keselamatan laluan perkapalan di Selat Melaka dan Laut Andaman. Memberi sokongan logistik dan teknikal kepada aset TLDM di kawasan tanggungjawab. Bekerjasama dengan agensi keselamatan lain dalam operasi bersama dan bantuan kemanusiaan. 4. Kemudahan penting. Dermaga dan kemudahan penyelenggaraan kapal. Depot Logistik Wilayah Laut 3. Kemudahan penginapan dan kebajikan anggota. 5. Unit penting berpangkalan. KD Sultan Badlisha. Depot Logistik Wilayah Laut 3. Unit Bantuan Utara TLDM. Protela Langkawi. Mawila 3 memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan perairan barat laut negara, serta menyokong operasi TLDM di kawasan strategik Selat Melaka dan Laut Andaman. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.